Tak ada fikir kepala otak ke? Yang penguatkuasa ni semua Melayu. Baru pakai uniform dah rasa megah tinggi dah. Sebab tu kita sedih bila zaman Anwar Musa jadi Menteri Wilayah, boleh lakukan. Paksa orang ambil lesen dan dipermudahkan. Pegawai datang ke gerai tu. Ini betul-betul nak nolong orang. Ini puak bawah ni, B60 ni. Yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Seperti apa yang saudara Rafiq dah cerita, saya hanya ingin merasakan sedih lah di bulan Ramadan yang mulia ni. Beberapa kes yang melibatkan peniaga-peniaga Melayu diperlakukan seperti ini. Dirampas, dihalang, macam-macam cara. Macam tak ada cara yang mudah untuk selesaikan masalah, selain pada nak rampas, selain pada nak berkeras, dan juga hinggakan kerugian kepada mangsa. Bukan saja harta benda, tapi badan juga ada cedera. Apa yang saya lihat tadi, ibunya memaklumkan ada agak serius lah, parah jugalah. Boleh dikatakan dia selangka di sini patah dan juga di bahagian pinggang belakang, tulang belakang. Oh, sangat sedih lah. Saya cuma pelik lah kenapa tidak ada cara tertentu oleh pihak penguasa yang dibekalkan, orang kata SOP lah, untuk macam mana untuk menangani penjaja-penjaja tidak berlesen. Sepatutnya dia dah mark budak ni atau pemangsa ni 2 hari 3 hari sebelum tu. Pergilah berjumpa dengan budak tu, beri amaran kepada dia, esok kau kalau ada lagi tak ada lesen, aku tahan kau. Kalau kau tak kerti ambil lesen, aku boleh tunggu kau esok kat DBKL. Aku tolong uruskan kau dapat lesen. Budak tu meniaga belon, tak ada payung, tak ada apa, hanya belah malam berjalan bawa belon tu je. Bukan ada pondok, bukan ada apa. Apa masalahnya nak biarkan dia meniaga begitu? Dia kejar orang tu macam penyamun. Macam budak tu penyamun, budak tu baru lepas curi ke apa ke. Dia kejar, budak tu lari lalu bergelut lah. Bila belonnya nak dirampas. Dia tak ada duit, dia bekerja sambilan sebagai caddy saja. Bulan puasa tak ada orang banyak main golf, jadi nak cari duit raya, dia meniaga lah sebelah malam, jual belon. Dia patut cek betul-betul budak ni. Dah interview ke dia ke sebelum tu, sebelum nak warning dia. Tanya, dek, engkau ni meniaga belon ni siang kerja apa? Tak boleh ke tanya? Oh, bukan tugas penguatkuasa untuk tanya tu semua. Kalau ada fikir kepala otak tu, boleh bertanya. Besok dapatkan lesen. Sebab tu kita sedih bila zaman Anwar Musa jadi Menteri Wilayah, boleh lakukan. Paksa orang ambil lesen dan dipermudahkan. Pegawai datang ke gerai tu. Ini betul-betul nak nolong orang. Ini puak bawah ni, B60 ni. Yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak ada fikir kepala otak ke? Yang penguatkuasa ni semua Melayu. Baru pakai uniform dah rasa megah tinggi dah. Tolonglah, kita manusia sama je, bukan ada kelebihan. Untung kamu dapat jadi pegawai. Orang lain mohon beribu mungkin tak dapat. Jangan bangga sangat, jangan bongkak sangat jawatan tu. Itu saja yang saya nak cakap. InsyaAllah saya berharap kepada kedua ibu bapa mangsa dan juga mangsa, jangan mudah terpedaya dengan rayuan daripada pihak tertentu nak selesaikan di luar mahkamah ke, nak pujuk itu pujuk ni dengan pampasan yang tak seberapa sebenarnya. Kalau benda ni berterusan begini, kita terima saja permohonan maaf dan terima pampasan. Pelaku-pelaku ni rasa seronok, dia buat apa saja dibela oleh pihak kerajaan dan dia akan teruskan juga. Orang macam ni perlu diambil tindakan. Dia tidak fit, dia tidak layak untuk menjadi pasukan penguatkuasa. Memalukan agensi kerajaan. Sekian, terima kasih.